Nak cari kereta yang bajet bawah 20,000, di sini ada satu unit lah. So yang ni Proton Saga tahun 2013 1.6 SE. Okay, so untuk SE model ni, dia outlook dia lebih beberapa aksesori lah. Contoh ada fog lamp, okay, ada original body kit dia, rim dia pun nampak cantik sikit lah. Okay, yang model ni, unit ni kami dah siap dengan cat baru. Okay, warna merah ni nampak memang cukup cantik dan garang lah. So yang ini dalaman dia, tengok steering dia boleh kata multi function steering tau. Steering dia ni ada button, boleh kontrol dengan radio, ataupun tengok steering dia ni ada leather punya, memang cantik. Yang ni leather kami dah siap balut cantik-cantik bagi anda lah. Okay, so untuk leather seat dia masih cantik lagi. Ini original leather tau, semua masih cantik lagi. Owner memang ada jaga kereta. Lagi dia punya radio system ni single din player lah kawan-kawan. Okay, so seat belakang pun sangat cantik juga. Ni saya boleh kata sangat jarang duduk orang belakang. Tengok kerusi cantik punya, lagi ruang pun luas. Nak bawa family jalan-jalan tak ada masalah. Okey. So design belakang memang cantik lah sebab ini model SE. Nampak tu. 1.6 SE. Yang ini FLX punya. Lampu belakang pun smoke punya. So kawan-kawan kalau berminat dengan kereta ni, boleh komen bawah ataupun PM saya.